Ni turbo asal. Okey. Cuma kita dah upgrade pada ball bearing lah. So custom stage 3 lah. Kereta kat sebelah abang ni kereta apa ni bang? Proton Exora CFE tahun 2012. Kenapa abang memilih nak pakai kereta MPV? Dia asalnya sebenarnya nak cari kereta sedan lain. Tapi barangkali masa tu pun nak kahwin. So ayah kata, kau ambil je lah kereta ni terus. So ruang pun memang dah besar. Fikir, layan je lah. Daripada segi luaran, apa yang dah buat? Kita dah masuk rim 18 model BBS REV 7. Tayar macam gaya bunga Evan Nova ni. Ini cutting Evan Nova tapi daripada Thailand. Oh. Kita custom lampu daripada semua auto part. So berapa kos untuk modify lampu ni? 1,200 lah masa tu. Daripada tu just tambah diffuser lah kat bawah ni, depan dengan tepi lah. Dah lama ada sikit-sikit lah sebab kereta ni berat. Bila kita nak tarik pick up tu rasa macam kurang. So kita ada upgrade sikit lah. Maknanya ada dah usik lah pakai enjin tu? Ada sikit lah, tak banyak. Okey, nak bagi sedap-sedap rasa. Belanja sikit. Kita nak tengok apa yang ada. Ui. Turbo abang berkilat lah turbo abang. Simple je. Abang-abang. Spek abang-abang. Ni turbo asal. Cuma kita dah upgrade pada ball bearing lah. So custom stage 3 lah. Berapa kos dia tu? Kos dia kena tanya turbo.com. Oh. So daripada segi performance dia ada beza tak? Memang jauh beza lah. Okay. Kalau sebelum ni biasanya dia macam ada lag sikit. Macam pick up tu agak slow. So bila dah tukar ball bearing ni memang ringan lah. Seringan. Coil plug ni kita pun tukar juga. Daripada Napol Performance lah. Dia punya blow off dia kita dah tukar kepada brand GFB. Original daripada Australia. Next project lagi untuk kereta ni? Mungkin nak tukar kaliper besar sikit. Boleh belajar bunyi sikit bang? Boleh. Okey bang, terima kasih banyak bang. Alright.